Simptom-simptom anxiety yang ramai tak tahu dan ramai yang tak percaya. Perut panas, perut pedih, dada panas, dada mencucuk, senak kiri, senak kanan, gelisah, seram sejuk, berdebar-debar, menggigil, tekak tercekik, mulut kering, mulut panas, lidah panas, air liur pekat, bibir rasa macam nak terbakar, hidung tersumbat, perut rasa macam penuh angin, perut berbunyi, sendawa tak henti-henti, perut mencucuk, panas perut sini, badan rasa lemah, badan rasa letih, kebas kaki, kebas tangan, kepala melayang, kepala berat, kepala panas, migrain tak henti-henti, mata berat, telinga kurang dengar, telinga berdesing, sakit rahang, gusi bergigil-gigil, gusi sakit, gigi sengal, leher tegang, leher sakit, bahu tegang, bahu sakit, belakang belikat tegang, belakang likat sakit, badan lemah dan sakit seluruhnya, badan rasa panas seluruhnya, kebas kaki dan juga saraf-saraf, makan ubat tak hilang-hilang, check doktor semua normal, ECG normal, skop doktor kata ada angin, ada GERD, ada gastrik, makan ubat tak baik-baik juga, pantang tak baik-baik juga, suplemen macam-macam tak baik-baik juga, jumpa ustaz pun sama juga dengan bomoh tak baik-baik juga, pergi sana pergi sini tak baik-baik juga, gelisah hari-hari, risau, takut dan bimbang yang tidak tentu arah, kacau tidur, susah nak tidur malam, otak overthinking, otak tak nak berhenti, tidur malam terbangun-bangun, terjaga-jaga, kerap kencing, sendawa, lawyer, nak muntah, cirit-berit, sembelit, mengganggu kerja, mengganggu emosi, mengganggu hubungan suami isteri, hilang mood, hilang selera makan, takut angin, takut kembung, badan rasa macam tak ada maya dah, nak meninggal dah, takut nak kereta, takut duduk seorang, takut nak kereta api, takut nak kapal terbang, takut nak lift, takut pergi masjid, takut gelap, takut masuk bilik air, takut nak kunci pintu, takut jam, takut hujan, takut ambulan, takut burung hantu, macam-macam takut. Itu adalah simptom-simptom anxiety yang ramai orang tak tahu. Orang kata ada gastrik, orang kata ada GERD, orang kata ada angin, maka ubat angin tak hilang, maka ubat GERD tak hilang, maka ubat gastrik tak hilang, pantang tak baik-baik, jumpa ustaz tak baik-baik, jumpa bomoh tak baik-baik, jumpa doktor check, doktor kata semua normal, ECG semua normal, X-ray normal, skop normal, bagi ubat pun tak hilang-hilang juga, tak tahu lagi dah apa lagi penyakit. Itulah simptom-simptom anxiety yang ramai orang tak tahu.